Ini saya nak tunjukkan macam mana untuk kita log masuk ke dalam kalkulator Arahnu version 3.0. Kita pergi kepada Google, kita typekan fungsikanmas.com. Dari sini kita klikkan kalkulator untuk Arahnu fungsikanmas.com. Anda akan dibawa ke dalam laman web fungsikanmas.com. Klikkan butang log masuk. Bagi siapa yang dah ada akaun Google, terus saja klik log masuk ke dalam Google. Pilih akaun. Sekarang anda boleh mula untuk menggunakan kalkulator Arahnu version 3.0. Okey, kita klikkan mula kira. Sekarang anda berada dalam sistem kalkulator untuk version 3.0. Jika anda adalah pengguna baru, okey, maka anda adalah berada pada sistem kalkulator percuma. Anda ada dua butang utama, iaitu kalkulator. Yang kedua ialah untuk urus surat pajak. Untuk kita membuat pengiraan Arahnu, kita kena pasti sama ada Arahnu anda adalah berasaskan daripada nilai marhun ataupun daripada pembiayaan. Nilai marhun maksudnya sekarang ni keuntungan Arahnu berdasarkan daripada nilai marhun. Kerana Arahnu tersebut berdasarkan daripada pembiayaan, maka anda klikkan bahagian pembiayaan. Kita pilih sekarang ni Arahnu untuk nilai marhun. Jadi kita kena tahu perkara yang penting, bila kita nak pilih sama ada nilai marhun ataupun pembiayaan, kita tengok, kita kena pasti dulu Arahnu yang kita gunakan. Jadi sebagai contoh, katakanlah saya pilih nama syarikat, nama Arahnu ialah Bank Rakyat, di mana keuntungan syarikat berdasarkan daripada nilai marhun yang dikenakan kepada kita. Contohnya kadar upah, nilai marhunnya berkadar upah. Kalau kadar upahnya kurang daripada 500, contohnya Bank Rakyat dikenakan kadar upahnya ialah 0.6%. Kalau pembiayaan kita melebihi di antara 500 hingga 5,000, maka kadar upahnya ialah 0.75%. Katakanlah kalau kita punya pembiayaan melebihi 10,000, maka upahnya ialah 0.5%. Jadi Bank Rakyat mengenakan pembiayaan sebanyak 80%. Itu yang kita kena pasti. Dan tempoh matang ialah 6 bulan. Setiap 6 bulan, iaitu selama 18 bulan. Untuk perkara utama yang kita perlu masukkan dalam kalkulator ialah, yang penting ialah tarikh kita mula Arahnu ataupun kita masukkan emas kita untuk dipajak. Katakanlah kita mula pada 1 hari bulan 60 gram. Katakanlah harga semasa yang kita nak masukkan adalah 500. Berapakah nilai marhun dan berapakah pembiayaan kita akan dapat berdasarkan nilai marhun. Kemudian abaikan untuk pilihan bank ini. Kita terus kepada tarikh gadaian 1 hari bulan 6. 1 hari bulan 6 di sini, hari Isnin. Dan katakanlah beratnya ialah 10 gram. Harga pada masa tersebut adalah 500. Pembiayaan kita kurang daripada 10,000. Bila kurang daripada 10,000 pembiayaan kita, maka di antara 5,000 ke 10,000, di antara 500 hingga 5,000, maka kita punya upah simpan ialah 0.75. Kadar pembiayaan ialah 80% dan kita letakkan 0.8. Sebagai ringkasan, jumlah berat ia 10 gram. Jadi nilai marhun ialah 5,000. Pembiayaannya lah 80% atau 0.8, maka 4,000. Untuk upah selama 6 bulan pertama 225, seterusnya 6 bulan kedua 224 dan 6 bulan ketiga adalah 225. Ini ringkasan untuk kita punya. Biasanya kalau kita masuk, kita akan dapat surat seperti ini. Dan kalkulator ini juga kita boleh gunakan kalau kita nak tahu sekiranya ada berlaku kenaikan harga dan juga penurunan harga, apa yang perlu yang kita nak buat. Kemudian kita dapati bahawa selepas daripada bulan 6, contohnya pada bulan 7, pada 1 bulan 7, bulan 6, 1 bulan 7, selepas sebulan, dapati harga emas naik daripada 500 kepada RM520. Jadi di bawah ni dicatatkan, iaitu sekarang ni tempoh gadaiannya emas kita dah berada selama 30 hari. Daripada 1 bulan 6 hingga 1 bulan 7. Dan maklumat di bawahnya lah, kita dapati bahawa pembiayaan baru. Kenapa pembiayaan yang baru? Iaitu 520 darab dengan 10 gram dapat darab dengan 8%. Jadi pembiayaan baru ialah 4,160. Pembiayaan lama kita tahu bahawa pembiayaan lama ialah 4,000. Kemudian dikata sekarang ni kita pembiayaan telah meningkat. Disebabkan oleh kenaikan harga RM20 tadi, maka pembiayaan telah meningkat daripada 4,000 kepada 4,160. Jadi kita layak untuk tingkatkan pembiayaan kita dan kita akan dapat lebihan sebanyak 160. Nilai 160 ni sebelum kita gunakan, kita kena lihat upah simpan. Upah simpan selama 30 hari, RM36.99, maka lebihan kelayakan kita
untuk meningkatkan kita punya pembiayaan, lebihannya 160, tolak upah simpan RM36.99, maka kita akan dapat lebihan sebanyak RM123.01. Jadi ini nilai yang kita boleh dapat daripada kenaikan harga daripada RM500 kepada RM520 dengan 10 gram emas selama sebulan, iaitu bilangan gadanya 30 hari. Ini peringkat pertama, bagaimana kita nak gunakan kalkulator ini untuk masukkan maklumat dan mengetahui kalau ada kenaikan harga, berapakah jumlah yang kita akan dapat bila kita buat overlap. Kita jumpa lagi video seterusnya.